Sejak habis daripada GV tu, Sheila sebenarnya fokus dengan family dulu. Sebab masa Sheila GV, anak-anak dan suami tinggal di JB. So Sheila fokus dekat GV. Lepas tu, so bila dah habis tu, Sheila balik fokus dengan anak terus. Sebab yelah anak tiga-tiga kecil lagi. And then yang kecil pun baru pandai berjalan. And then Sheila baru selesai yang anak first tu. Sebab daripada dah tertangguh lama dah untuk dia punya operation tonsil dia tu. So baru je settle berapa hari lepas. And then so sekarang ni rasanya this is the time Mami nak buat kerja pula. Macam mana Sheila sebagai seorang ibu sekarang ni mengubah siapa Sheila Abdul yang sekarang ni? Macam sebelum ni Sheila single kan. Sekarang ni dah jadi ibu kepada 3 orang anak. Apa perubahan yang Sheila alami? Yang paling ketara adalah nak jaga anak tu memanglah orang kata susah. Tapi akan jadi lagi susah kalau kita nak buat kerja dalam pada masa jaga anak. Itu yang saya rasa yang paling challenging dalam apa nama tu family, nak menguruskan keluarga lah dan bekerja. So ada setengah orang dia ada gunakan inisiatif nak ambil pengasuh ataupun ambil pembantu dekat rumah. Macam Sheila sendiri, Sheila dan suami sahaja menguruskan rumah tangga kami, family kami. Jadi memang kita orang memang payah, tapi rasanya macam berbaloi.